Pernah tak anda cuba bayangkan dunia tanpa kita? Bukan esok, bukan tahun depan, tapi jauh, jauh sangat ke masa depan. 1,000 tahun, sejuta, malah 1 bilion tahun dari sekarang. Hari ini, jom kita mulakan satu perjalanan yang luar biasa ke masa depan yang sangat jauh untuk tengok apa yang menanti di sana. Inilah soalan utama yang akan memandu kita. Apa yang akan kita terlepas? Kita akan lihat peristiwa-peristiwa kosmik yang maha dahsyat, perubahan dramatik pada planet kita sendiri dan akhirnya takdir bumi itu sendiri. Ini bukan cuma soal masa depan, tapi soal legasi kita. Legasi manusia dalam hamparan alam semesta yang luas ni. Jadi, perjalanan kita ni akan ikut satu garis masa. Kita akan mula dari sekarang dan kemudian kita akan lompat jauh ke depan merentasi ribuan jutaan tahun untuk menyaksikan sendiri drama kosmik yang bakal berlaku. Nampak tak skala masa ni? Memang sangat-sangat jauh. Kita akan mulakan dengan sesuatu yang agak dekat, macam bila agaknya kawasan Chernobyl akan pulih, sebelum kita meluncur laju ke masa depan yang lebih sukar nak dibayangkan. Ada ancaman asteroid, letusan gunung berapi super, dan akhirnya pengakhiran segala hidupan kompleks di bumi. Okey, perhentian pertama kita, rumah kita sendiri. Jauh sebelum matahari yang tentukan nasib kita, bumi sendiri akan melalui beberapa fasa perubahan yang sangat dramatik dan ada kalanya sangat ganas. Lompatan pertama kita 20,000 tahun ke hadapan. Menjelang tahun 22,000 Masihi, zon terlarang Chernobyl akhirnya dijangka akan selamat untuk didiami semula. Bayangkan, kesan radiasi daripada tragedi tahun 1986 tu mengambil masa lebih 20,000 tahun untuk reda. Satu peringatan tentang betapa lamanya parut yang kita tinggalkan di planet ni. Yang ni pula satu perubahan yang berlaku sangat perlahan, tapi kita tak boleh elak. Tarikan graviti bulan secara berterusan sedikit demi sedikit memperlahankan putaran bumi. Jadi dalam 50,000 tahun, sehari di bumi akan jadi 1 saat lebih panjang. Mungkin manusia masa tu kena tambah saat lompat setiap hari cuma untuk pastikan jam mereka selari dengan putaran planet. Sekarang kita lompat jauh lagi ke depan, 500,000 tahun. Pada skala masa macam ni, ancaman terbesar bukan lagi datang dari bumi, tapi dari angkasa lepas. Hentaman sekuatnya akan melepaskan tenaga yang kita tak boleh bayangkan. Ia akan mencetuskan kebakaran besar di seluruh dunia dan penuhi atmosfera dengan jelaga. Udara akan jadi mustahil untuk bernafas. Ini adalah satu peristiwa tahap kepupusan. Kita lompat lagi 1,000,000 tahun dari sekarang. Kalau kita bernasib baik dan terlepas dari ancaman angkasa, bumi ada satu lagi malapetaka dahsyat yang tersimpan dari dalam perutnya sendiri. Kita bercakap tentang satu letusan yang mampu memuntahkan magma yang cukup untuk penuhi 75% daripada Grand Canyon. Letusan Toba yang berlaku dulu tu telah menyebabkan musim sejuk gunung berapi selama sedekat dan hampir menghapuskan populasi manusia. Tinggal beberapa ribu orang je. Okey, kita dah tengok apa yang jadi kat bumi. Sekarang, jom kita zoom out sikit dan lihat macam mana kawasan kejiranan angkasa kita akan berubah. Sebab perubahan ni bukan berlaku kat bumi je, tapi satu sistem suria. Pemandangan langit malam yang kita biasa tengok ni, ia tak kekal tau. Bila sistem suria kita bergerak mengelilingi pusat galaksi, kedudukan bintang-bintang dari pandangan kita akan berubah sama sekali. Buruj-buruj yang kita kenal hari ni akan hilang, digantikan dengan corak yang baru yang kita tak kenal langsung. Dalam 50 juta tahun, Marikh akan dapat rupa yang baru. Bulan dia, Phobos, sedang perlahan-lahan ditarik oleh graviti Marikh. Akhirnya, ia akan hancur berkecai dan serpihannya akan membentuk satu sistem gelang yang cantik, mengubah rupa planet merah tu secara dramatik. Dan ironinya, sementara Marikh mungkin akan dapat gelang, planet yang paling terkenal dengan gelangnya, Zuhal, pula mungkin akan kehilangannya. Dalam 100 juta tahun, graviti Zuhal yang sangat kuat tu sama ada akan tarik semua bahan gelang tu masuk ke atmosfera dia atau campak terus keluar ke angkasa lepas. Nak tahu betapa lamanya 240 juta tahun tu? Fikir macam ni. Kali terakhir kita berada di kedudukan yang sama dalam galaksi adalah 240 juta tahun yang lalu. Waktu tu, dinosaur baru je nak muncul di atas benua besar yang kita panggil Pangaea. Betapa besarnya skala masa kosmik ni kan? Kita dah sampai ke babak terakhir dalam kisah planet kita. Peristiwa-peristiwa yang akan kita lihat ni bukan lagi tentang mengubah landscape bumi, tapi
tentang memadamkan kehidupan itu sendiri. Tengok carta ni. Bar yang kecil tu, itu jumlah tenaga yang matahari kita keluarkan sepanjang 10 bilion tahun hayatnya. Dan bar yang gergasi tu pula, itu tenaga dari satu letusan sinar gamma dalam masa 30 saat je. Tak masuk akal kan? Ia salah satu letupan paling bertenaga di seluruh alam semesta. Jadi, apa akan jadi kalau letusan macam ni berlaku dekat dengan kita? Pancaran radiasinya akan terus mengoyakkan lapisan ozon kita. Tanpa perlindungan tu, radiasi ultraungu dari matahari akan membakar kehidupan, menyebabkan rantaian makanan runtuh dan membawa kepada kepupusan besar-besaran. Dan inilah dia, penamat sebenar kehidupan di bumi bukan disebabkan oleh api atau ais, tapi disebabkan oleh kehabisan nafas. Dalam 800 juta tahun, karbon dioksida dalam atmosfera akan jatuh terlalu rendah sampaikan tumbuhan tak boleh lagi berfotosintesis. Tumbuhan akan mati, pengeluaran oksigen akan berhenti, dan tanpa oksigen, hidupan kompleks macam kita tak mungkin wujud. Bumi akan kembali jadi planet yang sunyi, sepi dan tandus. Walaupun planet kita akhirnya akan senyap, cerita kita, ia tak berakhir di situ. Ada satu mesej, satu gema tentang siapa kita yang masih meneruskan perjalanan dalam kegelapan angkasa yang luas. Pada tahun 1977, NASA melancarkan kapal angkasa Voyager 1 dan 2. Bersama-sama kapal angkasa ni ada rekod emas, macam satu kapsul masa yang direka untuk ceritakan kisah dunia kita kepada mana-mana tamadun asing yang mungkin akan menemuinya satu hari nanti. Daripada semua muzik yang dihantar ke angkasa lepas, ada satu lagu yang secara khususnya membawa berat emosi seluruh spesies kita. Carl Sagan, salah seorang ketua projek ni, telah memilih lagu Dark Was the Night, Cold Was the Ground oleh Blind Willie Johnson. Johnson ni seorang lelaki miskin yang buta dan lagu dia tu adalah tentang kesengsaraan bila berseorangan dalam gelap, tak ada tempat nak tidur. Sagan memilih lagu tu sebab perasaan ni. Perjuangan, kesunyian dan harapan adalah satu pengalaman universal manusia. Ia adalah satu gambaran yang jujur tentang siapa kita. Jadi, mesej kita kepada alam semesta bukannya tentang kejayaan kita yang hebat, tapi tentang perjuangan kita yang dikongsi bersama. Ini membuatkan kita terfikir kan, kalau anda diberi peluang untuk menghantar satu perkara je bagi mewakili seluruh kemanusiaan, apakah agaknya yang anda akan pilih?